Hah? Peliklah tenant ni. Bos Molly, saya nak sewa rumah. Datang kaya macam anak datuk. Kereta mewah, baju mahal. Bagi sewa. I nak rumah yang selesa. Jangan bagi I rumah yang kotor ya. Jangan risau. Rumah saya semua bersih dan selesa. Buka pintu, buka pintu. Ya, Bos Molly. Saya terima aduan dari jiran. Yang rumah saya busuk. Saya nak cek rumah. Saya sekarang sangat busy lah. Lain kali baru cek. Tak boleh, tak boleh. Saya nak cek juga. Tak boleh, tak boleh. Saya nak cek. Tak boleh, tak boleh. Ini rumah ke tempat buang sampah? Kenapa? Saya ada bayar sewa kan? You bising buat apa? Awak ni pengotor ke? Tengok apa yang terjadi dengan rumah saya. Saya yang bayar sewa. Sepatutnya, you tuan rumah kena bersihkan rumah. Kalau saya tinggal dekat hotel, dia orang bersihkan. Awak jangan kurang ajar ya. Awak sewa rumah, bukan tinggal di hotel. Apa sajalah, you kan tuan rumah. Pakailah otak macam mana nak bersihkan. Jangan kacau. I busy. Okey, suruh saya pakai otak ya. Kereta saya. Kenapa jadi macam ni? Semalam suruh saya pakai otak. Jadi, saya buatlah apa yang otak saya suruhkan. Kereta lawa tapi otak letak kat lutut. Inilah akibat cabar tuan rumah awak. Padam muka.